ringkas mengenai air yang menjadi keperluan penting kepada tubuh manusia. Air bersihkan daripada segala organisme, kuman dan sebagainya. Tetapi bagaimana juga dalam kes yang kita akan bincangkan pada hari ini, teknologi reverse osmosis atau dikenali juga dengan osmosis berbalik dan bertenaga yang dijanakan melalui teknologi membran. Untuk membicarakan apa yang dimaksudkan dengan teknologi membran, bersama saya ialah saintis yang boleh kita banggakan di negara kita, iaitu saintis muda ASEAN, Profesor Dr. Ahmad Fauzi Ismail, yang merupakan pengarah Pusat Teknologi Membran UTM. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Dan di sebelah sana pula ialah Profesor Dr. Hamdani, Timbalan pengarah BATC UTM Jalan Semarak. Selamat datang ke studio. Sebelum kita berbincang dengan inovasi yang dihasilkan oleh Profesor Dr. Fauzi, rasanya elok kita kiranya kita ceritakan secara ringkas mengenai Dr. Fauzi dan mengenai kajiannya dan minatnya untuk melibatkan diri dalam bidang sains dan teknologi ini. Kecenderungan saya untuk meneruskan penyelidikan ini bermula sejak tahun 1990. Jadi saya telah membuat kajian homework saya sendiri, bertanya dengan mereka yang berkenaan, industri Petronas umpamanya, apakah teknologi yang bakal emerge pada masa depan. Dan saya mempunyai minat yang begitu mendalam untuk mereka cipta melalui sains dan teknologi suatu bentuk ciptaan yang dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat dan juga kepada alam sekitar. Saya nak tengok macam mana membran, teknologi membran ni boleh menghasilkan air yang baik, yang orang kata yang baik untuk digunakan oleh pengguna. Membran ni dibuat daripada bahan polimer. Kita konsentrate kepada membran yang dibuat dari polimer dan juga komposit ya, di antara bahan inorganik, tak organik dengan polimer kita blendkan dia. Membran berperanan untuk menyahkan komponen-komponen yang tidak dikehendaki. Komponen-komponen yang yang menyebabkan pencemaran kepada air. Ya, seperti arsenik, ya, amonia sebagainya. Logam berat. Ini yang berbahaya ni kan? Yang bahaya. So, saya nak memberikan sedikit pandangan di sini. Kualiti air yang dihasilkan oleh Jabatan Bekalan Air di negara kita sebenarnya sudah mencapai tahap ataupun kualiti WHO. Okey. Dan itu memang jelas. Tetapi untuk penggunaan secara peribadi, saya juga mencadangkan agar ianya digunakan penapis yang dinamakan sebagai point of use filtration. Ini yang kita namakan sebagai sistem RO domestik yang ada di rumah kita lah. So ini adalah penting kerana walaupun air yang kita treat oleh Jabatan Bekalan Air, tetapi residual, ya, klorin masih berada di dalam. Jumlah pepejar terlarut, ya, masih berada di dalam air. Yang ini walau ada sebahagian daripada logam ni, walaupun kita ozon ke, kita panaskan air itu ke, ia masih berada. Mana kalau kita dah tapis dengan membran ni, terus boleh minum? Terus boleh digunakan? Tanpa dimasak. Jadi dalam kes ni kita membenarkan hanya air boleh melalui liang yang dipetakan. Air bersih yang kita minum, ya, hospital dan juga di angkasa lepas, ya. Kita pakai teknologi angkasawan naik ke atas, mana ada bawa air banyak nak mandi, nak minum. Jadi membran lah digunakan untuk kitar semula air buangan kita lah. Air ni kalau kita tengok harganya mungkin RM1, ya. Dan masyarakat boleh mampu membeli. Masyarakat juga mampu membeli sistem dia. Banyak kita dapat sama di dunia. Ya. Mungkin juga kalau kita nak guna tapis air laut ke dan sebagainya. Ya. Oh ya. Untuk dapat air bersih. Possible. Memang sekarang kalau dari aplikasi di perkapalan, syarikat perkapalan sekarang dia dah menggunakan teknologi ini untuk dapatkan air minum daripada air laut. Dan menggunakan reverse osmosis, membrane teknologi. Dan kadang-kadang kita melihat ada penjual memberitahu kita tentang reverse osmosis.
Bagaimana nasihat mungkin Prof Hamdani ataupun Prof Fauzi nak melihat, nak mengenal pasti memang benar-benar teknologi yang ditawarkan kepada kita itu memang teknologi reverse osmosis? Secara ringkaslah, dan very simple. Kita boleh tentukan di rumah, pada suri rumah kita boleh tunjukkan. Kalau katakan ini air reverse osmosis, cara yang paling senang ialah kalau saudara-saudari beli air dan nak menentukan bahawa spesifikasi yang ditunjukkan adalah reverse osmosis atau tidak, tuan-tuan puan-puan buat air sirap Bandung. Oh, sirap Bandung. Sirap Bandung. Resipi baru. Sirap Bandung, gunakan air reverse osmosis, simpan dalam peti ais, besok tengok dia bendak atau tidak. Kalau dia bendak, maknanya air itu bukan air reverse osmosis, kerana reverse osmosis tidak mempunyai atau terlalu sedikit pepejatan larut. Pepejatan larut inilah yang tidak dikehendaki oleh badan. Ya, tetapi ada mereka yang tidak berapa tahu. Mereka mengatakan bahawa air reverse osmosis tidak baik kerana tidak mempunyai mineral. Ini minda ni perlu ataupun persoalan ni perlu di revisit balik. Benar, badan kita perlu mineral. Tetapi mineral yang berada di dalam buah-buahan, sayur-sayuran. Kerana bahan-bahan ini kalau kita makan, dia terus diserap oleh badan. Manakala mineral yang berada di dalam air merupakan mineral yang tak organik, tidak mudah diserap oleh badan. Jadi apabila badan tidak dapat serap, maka ianya akan menyerang buah pinggang. Di sinilah masalah besar. Maksudnya buah pinggang itu kena bekerja lebih kuat lah. Lebih kuat. Fakta ini perlu diperbetulkan kepada masyarakat bahawa air reverse osmosis merupakan air yang terbaik kerana dari segi ketulinan dia. Ya? Dan ini yang kita hendaki oleh badan. Badan kita nak benda yang tulen. Ya? Badan kita nak mineral, tapi mineral buah-buahan, ya? Sayur-sayuran. So inilah perbezaan, dan tak semua air yang berada di pasaran merupakan air reverse osmosis.